Gelak ungkapan hati. Kenapa dia sedih ke? Kenapa kau sedih-sedih? Tak. Diary. Leisure time. Tak apa, semua pun. Kita baca satu je. Ungkapan hati. Tak kala aku terfikir sejenak, adakah sudah membadai layanan aku cintaku kehadapanmu sayang. Jujur dari hati malu dengan diriku tidak mampu memberi apa-apa. Hotnya yang pegang telefon ni nak ngorat boleh. Emoji. Banyak ada 20 emoji. Tak boleh ngorak-ngorak, mama marah. Okey tak jadi, mama garang. Sebi pun takut. Aduh, bebek mana boleh takut. Aduh. Ada mangkuk ah. Ui, dua mangkuk. Woi, setiap status dia react. Setiap status dia ada lagi. Assalamualaikum guys, abang yang baik di sini. So hari ni kita akan buat spot check. So hari ni macam Faik kata nak check phone kita orang berdua. So ni phone aku guys. Biasa je, tak ada apa-apa. Perasaan aku biasa je, tak takut sangat pun. Kita tengoklah nanti ada apa dalam phone aku. Okay, hari ni diorang nak spot check phone-nya. Perasaannya tak ada perasaan. Okey. Jadi kita akan buat spot check dekat adik baru kita ataupun talent baru kita, iaitu Mia dengan Ad. Jadi kita akan spot check phone diorang. Jadi kita akan gali isi phone diorang tu dan kita tengok, kita jumpa rahsia apa dekat dalam tu. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Jom kita spot check phone adik baru. Orang asyik tanya, abang ni kerja apa sebenarnya? Banyak duit sampai belanja adik-adik semua. Abang bukannya kaya, abang banyak buat side income. Salah satu side income yang abang buat adalah dengan FBS. Korang dengar sini baik-baik. Trading ni tak susah pun. Dengan FBS, semua benda jadi lagi senang. Macam mana? Daftar akaun, lepas tu deposit 50 hingga 100 USD dan korang dah boleh mula berdagang. Sebenarnya 10 USD pun dah cukup untuk korang start berdagang. Tapi abang tak recommend dengan modal yang sebegitu sebab boleh merisikokan akaun korang. Jom abang ajar benda paling best dengan FBS ni, iaitu extra bonus. Korang boleh tekan link di description di bawah dan daftar akaun FBS. Korang tekan deposit dan pilih bank mana korang nak guna. Korang juga boleh deposit pakai kripto tau. Siap je deposit, korang akan dapat 100% bonus. Korang tekan 3 line dekat atas ni, dekat hub ganjaran dan masukkan promo code FAIQ100. Macam tu je korang akan dapat lagi extra 20% bonus tau. So total 120% bonus. So bila dah siap nanti dia akan jadi macam ni. Senang cerita, kalau korang deposit 100 USD, balance korang akan jadi 220 USD. Abang faham mesti ada yang risaukan. Korang jangan risau sebab FBS ni ada 24/7 live support yang ready untuk bantu korang. Siap ada free education dekat YouTube dan dekat website FBS. Jadi korang tak payah dah pening-pening. Abang dah standby yang terbaik untuk korang. Jangan lepaskan peluang ni. Okey, lepas ni jangan tanya dah abang kerja apa. Jom sambung video. Okey, kita akan start dengan phone si Ad ni dulu. So kita check dulu wallpaper dia gambar apa. Wallpaper dia, kalau korang nampak ni, gambar dia dengan dia. Bucin je kerja. Ni gambar korang kat ni. Tak ingat lah. Jalan-jalan lah, dating. So dekat phone si Ad ni ada banyak apps. Ada game Plato, Canva, Facebook, eFootball, Hi Online, Among Us. Okay, kita akan start dulu dengan IG. Okay, by the way ni IG Ad. Okay, posting dia semua pasal bola Bola, Halan, bola, ML. Kau main ML lah? Suka tengok. Suka tengok tapi tak pernah main. Okay, so ni profile dia. Oh, private. Kenapa private? Misteri hidup kau? Followers dia ada 316. So banyak siut. Banyak gila followers dia. Following 339. Semua perempuan following. Jom kita check. Ada dia. Ada ni apa ni? Ada close friend dia. Oh, dia ada close friend. Okey. Tu perempuan je. Okey. Tak ada perempuan dah. Ramai lelaki. Semua lelaki lah. Kenapa dia tak kasi follow perempuan ni? Yalah. Tak nak bagi dia macam ni. Kasi kesan. Oh, tak nak rasa dia jealous. Okey, jom kita tengok gambar dia sikit-sikit. Ni korang tak dapat tengok gambar dia sebab akaun dia private. Kalau korang follow pun mungkin dia tak accept. Ui, handsome boy lah. Semat tu gambar kau. Ui, siap main bola lah dia ni. Tak, dia main bertopeng tu. Dia main apa? Bawa-bawa. Ui, dia siap pakai topeng. Mana gambar kau dengan dia? Tak ada? Highlight tu. Oh, dekat highlight. Tengok highlight dia.
Oh, pakai baju Melayu pergi apa ni? Pergi Uniqlo. Sayang betul lah. Kalau dalam 0 hingga 100 sayang dia? 101. 101. Oh, pernah pergi konsert sama-sama? Ya. Oh, macam tu permainan dia. Kenapa? Ni gambar banyak ni, kalau tak kahwin aku gelak pakai speaker masjid. Tapi dah kita tengok DM dia. DM dengan siapa je ni? Okay, DM dengan dia. Wih, banyak betul DM kau tak buka. Lupa, busy. Okay, tengok request ada tak? Tak ada lah, bosan lah. I am sorry to disturb you at this hour, but may I know, are you interested in anyone? Ui, ada orang nak try kau lah gila. Okay, kau faham tak ni bahasa Inggeris ni? Faham? Aku tak tengok. Dia tanya kau ada minat tak siapa-siapa ke? Tapi bagus lah, I tak reply tu, bagus tu. Okay, IG dia bosan sebab followers dia ramai sangat. So, kita bergerak ke TikTok. Jom tengok TikTok dia ada apa. Tengok. Buat lain. I baru scroll sekali tau. Influencer. Okay, bawah lagi. Jin. Okay, lagi. Bola. Tengok. Baru 3 kali scroll. Jom kita tengok Art suka like video macam mana. By the way ni profile Art. Kalau korang belum follow lah sekarang. Kasih ramaikan followers dia. Okay, jom kita tengok like dia pasal apa. Pasal motor. Kawan dia. Bukan. Bukan. Ini template dia. Tak ada apa. Pasal motor, pasal bola, pasal... Biasa je geng. Oh, benda-benda biasa je lah. Okay, tengok repost. Oh. Okay, repost pun dengan muka dia. Private dia apa? Oh, ni video-video private dia guys. Video-video draft. Bukan draft, dia private. Apa dia? Ni member you. Ni challenge nak. Ni kalau main kad tu Macam mana tu? Ni kita apa tak bos? Tak, ini I post sendiri ni. dia post. Okay, TikTok bosan tak ada apa. Jom kita tengok dia search apa je. Info semasa kedai makan Southville City. Asla promote AI team. Oh, suka budak AI lah. Tak. Asla bracelet matching eye. Kelvin Kuat. Apa siap kursus ni? Okey, dah bosan-bosan kita ke WhatsApp. Kita ke benda yang sangat-sangat penting, iaitu chat antara dua orang ni. Chat antara dia dengan Art. Kita jom. Asalah nak tengok. Jom kita tengok dia orang chat pasal apa je. Okay, ni sayang kan? Asal tak ada gambar? Sayang. Okay, kita scroll atas je. Pendek betul korang chat macam dah kahwin? Sebab kita orang ni tak LDR. Naik motor ke sayang? Ya, you dah siap ke? Dah sayang, baby. Ya, sayang, baby. Katna, gi. On the way live. Sepatah-sepatah. Apa yang send dia ni? What you doing? Miss you. Kejut 6. Apa punya bahasa sepatah-sepatah tau? Baby call banyak kali, sayang tak angkat pun, nak tanya pasal makan. Biar je lah, dia dah order Grab, I tidur. Apa punya chat ni, sayang? Malas lah Yayang nak pergi kelas, semangatkan I sayang. Nak pergi kelas pun nak disemangatkan. Alah, sayang tak kesian kat baby ke? Baby kan tak sihat. Ya, kesian. Nak kena cakap dulu ke baru tahu yang I ni kesian dekat baby. Ha? Apa ni? Baby kan manja sayang, cepat lagi. Okay, yang lain grup sama je. Kebanyakan assignment. Ni siapa rajin buat assignment? Ni assignment. Ni ada live 360 ni, tengok siapa? Tengok dia. Tengok dia. Takut dia curang ah. Nak tengok dia subscribe ke tak Pipe Freestyle? Tak subscribe siap dia. Kau ni dah lah sementara tau. Oh, dia subscribe betul. Aku memang tahu kau dah lama subscribe. Jom kita tengok dia siapa je. Fight Freestyle, AI Team, Isa Isap, Chabi Cosmo, Blue Dude, Chasing Sound, Faktau Channel. Ni kongsi dengan adik saya guys. Syami Sad Boy, Alif Ifan. Nak tengok Telegram ada apa? Tak ada kod bagai ni Telegram kau? Ni baru download. Baru download. Maksudnya tak ada lagi pun. Kita tengok bank dia jom. Art ni mesti kaya punya. Saya silap Art ni dah.
Dalam bank I ada RM32.76. Tak apa, nanti aku bagi duit aku masukkan ya. Kita tengok dia punya safari. Dia siapa? Ada banyak quiz. Dia buat assignment. Tak ada apalah. Bagus lah. Bagus lah. Dia ni rajin lah buat assignment. Bagus. Notes. Ada apa kat notes? Tak bayar aku. Hutang. Saman RM700. Oi. Kau kena saman RM700. Ungkapan hati. Oi, dia lock. Tak boleh tu. Dia lock ungkapan hati. Kenapa dia sedih? Kenapa kau sedih-sedih? Tak. Diary. Ini leisure time. Art ni dia ada talent buat puisi. Oi, bagus. Jom kita baca. Tak baca semua pun, kita baca satu je. Ungkapan hati. Tak kala aku terfikir sejenak, Kau dah cakap. adakah sudah membadai lainan aku cintaku kehadapanmu sayang. Jujur dari hati malu dengan diriku tidak mampu memberi apa-apa. Terfikir lagi apa dengan semua ini kau mampu bertahan. Seperti aku bertahan dan setiap hari tanpa henti menyanyimu. Woi, puitis. Jangga, lelaki Melayu terakhir. Bagus Zaat. Tiada tempat mengadu, tiada tempat untuk meluahkan isi hati, yang hanya ada diri sendiri yang tetap pegang erat untuk menjalani hari-hari. Ya, you ni teruk lah. You ni dengarlah masalah dia. I dengar. You ni asyik dia je dengar masalah you. Tak, I dengar. Aku dah tak ada apa nak check dah. Ada siapa-siapa nak check lagi? Tak ada kan? Okay, kita dah settle lah check phone Art. Semua benda kita dah check. Dah lega? Jom kita check phone seterusnya, iaitu phone Mia. Okey, sekarang tiba masanya untuk kita check telefon Mia. Dah Mia. Kalau korang tak tahu kan, diorang ni makin lama makin membucin. Jadi kita pun nak korek lah diorang ni membucin apa dekat chat diorang tu. Bucin. First benda yang kita check, macam biasalah, kita akan check IG. Kita tengok profil dia. Serat. Asal Mia famous sangat ni? Mia ada 105k followers dekat IG. Kau berapa followers dekat IG? 1000. Okay, nama dia Berry.Tina. Yang ni kau orang nak follow boleh, tak follow pun tak apa sebab dah ramai. So jom kita tengok sikit gambar-gambar dia. Ui, gambar dia, tengok belakang gambar dia ada kereta Range Rover. Ui, dia ni memang anak orang kaya guys. Tengok, ambil gambar belakang Range Rover. Tak cukup dengan Range Rover, kita ada Mercedes. Mercedes. Kita ada juga Velfire. Ni kereta apa Mia? Jeep. Dia ada kereta Jeep. Lepas tu dia pernah main salji. Oi, dia ni anak orang kaya siut Dafi. Kau hati-hati ya Dafi. Banyak keluar duit nanti Dafi. Kau jangan minta duit abang. Kita check following. Jom kita tengok dia follow tak ahli-ahli freestyle team yang lain. Dafi. Kita check Dafi. Tengok mana? DA1 Dafi. Mesti follow punya. Wow. Lepas tu kita tengok dia follow Sebi tak? Dia follow. Sabrina. Kita tengok dia follow Eli tak? Kita tengok dia follow Eli. Dia follow. Kita tengok dia follow Five Freestyle tak? Kenapa Mia tak follow orang paling famous? A few moments later. Dia follow. Dia follow. Alhamdulillah dah follow. Okay, jom kita tengok explore dia ada apa je. Wah, banyak pasal perempuan-perempuan, makeup. Full makeup Ya. Okay, feed dia kebanyakan kawan-kawan dia. Kawan-kawan famous dia. Dia ni famous guys. Okay, rasanya itu je kot dekat IG dia ni. Tak ada apa. Dia tak apa Kita terus gerak ke benda yang paling penting lah. WhatsApp lah ya. Mami dah pesan, tak payah nak singgah-singgah lagi kalau dah lambat balik awal. Okay Mami, okay. Asal you save nama Sebi Bedi? Sebab dia baddie. Nice. Baby. Siapa baby ni? Baby Love siapa? Dia tanya-tanya siapa Baby Love ni? Itu ex ke Mia? Bukan. Okay, kita tekan ya, kita tekan. Oi, tengok. Yalah, kita baca sikit-sikit lah. Kita scroll dia. Lepas WhatsApp ni siapa tu? Hai, Bebeh ambil apa pun. Panggilan dia Bebeh. Nak lari boleh tak? Bebeh. Ni Bebeh saya. Abang pun nak panggil isteri abang Bebeh. Hotnya yang pegang telefon ni nak ngorat boleh. Emoji. Banyak ada 20 emoji. Tak boleh ngorak-ngorak, Mama marah. Okey, tak jadi, Mama garang. Sebi pun takut. Aduh, Bebeh mana boleh takut. Aduh. Ada mangkuk tak? Dua mangkuk. Oh, tadi dia react dah gambar ni, dia react. Dafi ni kalau react kan penuh dengan tenaga, energy. Tengok dia react gambar Mia.
OMG so beautiful baby. OMG sayang, walaupun baru lepas fun run tetap cantiknya. Macam tak ada apa yang terjadi. Maintain hot dan slay. Emoji bebe gigit. Bebe gigit ah. So cantik. Dia penuh dengan tenaga. Dia selalu awal-awal macam ni je. Awal lah. Nanti lagi 3-4 tahun dah pendek dah. Woi, setiap status dia react. Setiap status dia ada lagi. Fuyo bebe dapat cabut tambah tua. Tengok tu dapat hadiah pun cantik tau. Haish. Ada aku yang ingin spot check. Kau tengok cameraman pun menggelitak kau tahu, geli. Mangkuk. Dia macam expose Daffy je ni. Ui, dia ni kan setiap status. Tengok Ada. Semangatnya dia tu nak fun run hari ni. Have fun tau sayang. Syomel je dia pakai tudung Sasa. Tengok star chart. Oi, siut lah. Ui, ada 715. Dia ada 715 chat yang di star kan. Ui, banyaknya. Ni kebanyakan ni semua dia Daffy kan. I believe in you. Let's go bebe sayang. Semangat tak nak fun run hari ni? Hai sayang. Hai sayang pun di star tau. Ada perkataan tu. Wah Daffy sebelum pergi sekolah outfit check. Outfit check. Aduh. Hai sayang Daffy cinta sayang. Mandi bebe sayang kesiannya sayang. Enggak ada velo ya sayang. Uish. Penat. Sumpah Kenapa dah. banyak tu startnya? Apa ni? Baru balik sekolah pun update. Uish, bagus. Dia ni aku rasa diorang ni kan kalau bernafas pun diorang update. Sayang baru habis nafas ni sayang. Penat sayang. Baru balik sekolah pun maintain hot air sayang. OMG I'm so lucky to have you sayang. Look so precious and stunning my beloved sayang. Ku cinta kau pandai pula kau speaking ya. Oi, tengok dekat bahagian call dia penuh nama Daffy saja. Daffy baby. Okey, tak ada apa dah. Oh, TikTok. Kita tak buka TikTok lagi. Mana? Oh, TikTok. Okey, kita tak buka TikTok lagi. Okey, ni akaun Mia Okey, kepada korang yang tak tahu akaun Mia, ni nama dia Flowers. FL0W3RSSS__. Korang boleh follow dia, ada 19k followers. Okay, ramai lagi. Oi, macam biasalah. Video dengan Daffy. Kita check following. Dia follow Freestyle Team, bagus. Baik. Dia follow Sebi. Dia lah. Oh ni Daffy, nama Daffy bawa Ehres. Okay, kita check dia punya FYP. Tengok ada laki-laki ke tak? Lelaki tu ya. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Perempuan. Oi. Siapa ni? Bukan Mia tentukan. Kenapa dia keluar? Kenapa dia keluar ni? Mia, cuba explain. Mana Mia tahu? Okay, tak apa. Betul lah Mia tak kenal lelaki tu? Tak. Okay. Mia tak kenal. Okay, bro. Kalau awak nak tahu harga macam penguin. Lagi kita tengok dia strict dengan siapa guys? Dia. Wah, dia Fuyo apa ni? Her beautiful, stunning, gorgeous. Some lucky guy. Daffy rasa dia lucky Mia nak dapat you dia. Dia pula Mia. Jom kita tengok guys, diorang ni chat pasal apa je. Diorang share video apa je dekat TikTok. Apa ni? I love talking to you. I love looking at you. I love semua I love lah. Kita check repost Mia pula. Ni repost Daffy. Kita check dia repost pasal apa. Takut ada sedih-sedih. Oh, dia bucin-bucin lah repostnya. Apa? Oh, fans edit. Wah, comel lah fans edit ni. Kan ada orang komen kejap je tu. Thank you Oli sebab editkan video Oli. Dia selalu dua je, tak Oli Inayat. Follow. Kita punya fan edit kita punya fans account. Make sure follow tau. Oli dengan Inayat. Korang mesti kenal punya. Ni banyak teks ni. Pasal apa ni? Pasal apa tu? Apa ni? To future husband, please belajar drive guna tangan sebelah kanan je. Sebab your future wife nak pegang tangan kiri awak masa drive. Ini bos dengan siapa? Mohon bersabar, ini ujian. Okay dah lah, TikTok bosan. Kita tengok apa pula Safari ada apa? Hilang lah semua. Oh tengok. Dia tak ada pun. Dia search kasut estetik Korean. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Alhamdulillah. Bagus, alhamdulillah.
Mesti Mama dah tenang dah hatinya. Jom tengok cikgu dia ada berapa balance. Mesti ni anak orang kaya ni, mesti banyak punya. Dia ada RM19.68. Datuk okey, ada duit. Okey Datuk. Daripada tak ada duit. Alright, okay dah. Itu sahaja untuk phone Mia ni. Alright guys, itu sahaja untuk video kali ni. Aku harap sangat korang enjoy. Korang macam mana? Lega lah? Dah kena spot check? Dah lega. Mia dengan Ad. Lega. Okay, yang tu kita orang tak spot check habis. Kalau korang nak tengok yang full, kita orang tak sensor semua benda, korang boleh tengok dekat IG Faik Freestyle. Dekat situ kita orang akan share. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Kita jumpa lagi next video. Bye bye.